Okay, saya buat video, saya kata dengan pengguna-pengguna dekat sana semua, saya kata apa tahu? Bila outdoor kotor, ampere akan naik, bil elektrik akan mahal. Korang tak percaya. Okay, so sekarang ni ada satu unit aircon ni. Okay, kita sekarang ni ada dekat rumah pusat jagaan orang tua-tua dekat Johor Bahru. Okay, so kita memang tengah buat projek CSR. Kita tolong bantu servis aircon mereka ni secara percuma saja. So kalau korang ada pusat jagaan orang tua ke, korang ada surau-surau yang nak bantu, nak kita bantu tolong servis, korang boleh hubungi kita lah ya. Tapi korang tengok sini saya nak test dia punya ampere dia. Kau tengok dia punya kondenser dia berapa? Kau tengok kondenser dia kotor tak? Tepi dia nampak? Okey, dalam. Boleh nampak dalam. Okey, ini kotor tau. Ini memang kotor ni. Okey, jom. So, yang ini aircon 1 horsepower. Okey, dia nama Hisense. So, kita tengok dia punya current ampere dulu. Pusing belah sini. Tengok belah sini. Tengok belah sini. Pusing belah sini. Boleh nampak? Okey, sini kamera. Okey, saya tunjukkan dekat bahagian sini. So, ni dia punya current dia 3.7. Nampak 3.7. So, yang ini korang tengok. Okey, saya clampkan dulu. Ini sebelum servis. Ini sebelum servis. Kita on. So, clamp meter kita okey lah 0000. Kita clamp dekat wire live. So, berapa ampere dia? 4. Berapa ni? Berapa ni? Saya holdkan dulu. Saya holdkan dia dulu. Okay, saya hold. Berapa? 4.1. 4.01. Nampak tak? Dia sepatutnya berapa? Dia sepatutnya 3.7. So, dia dah lari 0.3. So, nampak macam tak ada berapa sangat kan? Tapi, kalau kita tak servis, setiap minit tu, aircon kita running lebih. Ini saya bilang, ni saya baru on ni. Ni kalau saya biarkan lagi ni, dia mungkin akan naik lagi ni. Dia boleh pergi lebih daripada 4 dah naik dah. 4.1 tadi. Dia dah naik lagi tinggi dah. Dia akan naik. Kalau ini cuaca mendung. Kalau cuaca panas, dia akan naik lagi tinggi. Okey, selalunya, saya belah depan sini. Okey, selalunya 1 horsepower ni, kalau kondenser penuh dengan habuk, ampere dia boleh naik sampai ke boleh naik sama macam 1.5 horsepower punya ampere. Berapa? Dalam 5 lebih dekat 5.5, 5.6. So jadinya korang pakai 1 horsepower tapi bayar bil elektrik macam 1.5 horsepower. Sebab dia apa? Sebab dia ni ni. Tengok sini. Sebab dia kondenser dia kotor. So sebenarnya nak cuci kondenser tu tak susah mana pun nak cuci kondenser ni. Okay. So, saya akan sharekan dengan korang macam mana cara nak cuci kondenser. Tapi korang kena tengok next video lah. Video satu lagi Saya tak nak buat video ni panjang-panjang. Tapi, kalau korang nak tengok, korang kena tengok sampai habis. Belajar dan terus buat. Okay. So, video ni kita disponsor oleh VC Pro. Okay. Pencuci aircon. Servis aircon lebih mudah menggunakan VC Pro. So, saya harap video ni bermanfaat untuk korang. So, kalau nak dapatkan VC Pro, boleh dapatkan dekat kita punya TikTok shop kita. Okay? So, kalau korang tengok dekat platform biru, tengok dekat ruang komen. Kasih tu ada link untuk beli dekat Shopee kita. Alright. Assalamualaikum.